Apabila masuk kubur, roh akan bersendirian dalam gelap sampai kiamat. Hakikatnya, alam barzakh ini sangat aktif dan sibuk. Ia adalah satu dimensi yang ada sistem dan undang-undang fizik sendiri. Ada beberapa fakta mengejutkan bersandarkan hadis sahih dan huraian ulama. Pertama, roh ada sistem sosial dan suka bertanya khabar. Orang selalu fikir barzakh itu sepi. Sebenarnya, roh orang beriman atau mukmin bebas bergerak dan saling berziarah. Kalau ada roh baru sampai atau baru meninggal, roh-roh lama ni akan berkerumun sambut dia seperti orang di dunia menyambut tetamu atau orang yang baru balik bermusafir. Ada sisi menyedihkan di mana roh-roh ni akan tanya roh baru itu, apa khabar si fulan yang masih hidup? Dia dah kahwin ke? Roh baru tiba itu menjawab, si fulan tu kan dah lama mati sebelum aku. Maka roh-roh yang berkumpul itu akan terkejut dan sedar bahawa roh si fulan itu tak lepas masuk ke tempat orang baik atau illiyin, sebaliknya dihantar ke penjara roh jahat atau sijin. Kedua, amalan kita yang masih hidup dibentang kepada arwah keluarga setiap Isnin dan Khamis, termasuk arwah ibu bapa kita. Apabila amalan baik kita dibentang, mereka akan tersenyum gembira dengan wajah bercahaya. Tapi apabila amalan buruk, maksiat atau dosa kita dibentang, mereka akan sangat sedih dan merayu kepada Tuhan, "Ya Allah, janganlah matikan dia selagi Engkau belum bagi dia hidayah macam mana Engkau bagi padaku." Ketiga, tidur pengantin. Waktu di barzakh tidak sama seperti masa di dunia. Bagi roh yang berjaya jawab soalan mungkar dan nakir, kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang dan malaikat akan berkata, "Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru yang tidak akan dikejutkan melainkan oleh orang yang paling disayanginya." Akibatnya, apabila sangkakala kiamat ditiup, dia rasa seperti baru terlelap sekejap sangat. Sebaliknya, bagi roh yang diazab, satu malam dirasakan seperti ribuan tahun panjangnya. Semoga kita dilindungi. Wallahu alam. Seterusnya, kedatangan penuh tanda tanya yang menandakan penghujung usia dunia yang kita diami sekarang ini, kiamat.